1,200 kes salah laku membabitkan pelajar sekolah direkodkan di Selangor sejak Januari hingga kini. Daripada jumlah itu, 265 kes melibatkan buli. Timbalan Ketua Polis Selangor, Deputi Komisioner Muhammad Zaini Abu Hassan berkata, kes dilaporkan masih rendah, kurang 0.01% daripada hampir sejuta pelajar di negeri itu. Dibukakan kertas siasatan. Hanya 9 kes sahaja bagi kes buli, manakala lain-lain kes salah laku melibatkan sebanyak 32 kes. Menjumlahkan sebanyak 41 kertas siasatan yang dibuka. Daripada jumlah yang besar dan jumlah yang kecil. Ini tidak masuk, walaupun kita buka 41, tidak termasuk pertuduhan. Beliau menghadiri program perimpunan pagi di Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Alam. Tambahnya, bagi meningkatkan keselamatan di sekolah, polis juga melaksanakan pemeriksaan mengejut secara berkala. Dalam tempoh 3 hari, 79 sekolah berasrama penuh di Selangor telah diperiksa.